Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mara Zahra binti Muhammad Amiruddin, wartawan TV PSS SK Bandar Tasik Puteri. Hari ini SK Bandar Tasik Puteri telah mengadakan Hari Orientasi Tahun 1 bagi menyambut kehadiran murid baru sesi persekolahan 2026. Uniform penuh bergaya, berdigalas langkahku pantas ke sekolah dengan rasa teruja, pegang tangan ibu dan ayah, senyum mereka penuh bahagia. Tujuan Hari Orientasi diadakan adalah untuk: pertama, membantu murid menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah. Kedua, memperkenalkan guru, rakan sekelas dan warga sekolah. Ketiga, mengurangkan rasa takut, gemetar atau kikuk dalam kalangan murid tahun 1. Hari bermakna, aku murid tahun 1 kini, belajar bermain bersama-sama, sekolah tempat aku berdiri. Seawal pagi lagi, adik-adik tahun 1 telah datang dengan penuh semangat. Ada yang tersenyum, ada yang malu-malu dan ada juga yang genggam tangan ibu ayah kuat-kuat. Tapi semuanya nampak ceria dan gembira. Assalamualaikum adik. Adik seronok tak datang sekolah? Suka Suka. Adik datang sekolah dengan siapa? dengan mama. Oh, adik dah makan ke sebelum pergi sekolah? Tadi minum susu. Minum susu. Okey. Terima kasih. Sama. Hari bermakna, aku murid tahun 1 kini, belajar bermain bersama-sama, sekolah tempat aku berdiri. Assalamualaikum Tuan. Apakah perasaan Tuan apabila melihat anak memulakan hari pertama ke sekolah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kerana mewawancara saya. Pada masa yang sama, ini merupakan anak saya nombor 4 yang mula bersekolah tahun 1 pada tahun ini, tahun sesi 2026. Dan pada masa yang sama, saya kuat teruja dan mengharapkan yang terbaik untuk dia dan future dia, masa hadapan dia, serta kejayaan-kejayaan yang akan kita polish bersamalah dengan pihak sekolah. Baik. Terima kasih Tuan. Semoga anak Tuan lebih berjaya pada masa hadapan. Baik, sama-sama. Aku ke sekolah penuh bangga. Terima kasih ibu dan ayah, cikgu membimbing penuh setia. Hari ini bermula kisah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Bagaimanakah pihak sekolah dalam memastikan murid berasa selesa dan tidak takut pada hari pertama? Okey. Cara kita menyambut anak murid kita dengan layanan yang mesra, supaya murid ni tidak takut untuk datang ke sekolah. Kita beri layanan yang mesra dan berkasih sayang. Yang kedua, kita mewujudkan hubungan dengan ibu bapa supaya ibu bapa rasa selesa dengan pihak sekolah dengan layanan. Yang ketiga, kita mewujudkan ataupun menyediakan aktiviti yang pelbagai dan menyeronokkan supaya ni murid tertarik untuk datang ke sekolah dalam program transisi. Bermula hari yang pertama sekolah sampai minggu yang keempat, program transisi. Kita mengharapkan kerjasama ibu bapa dapat memberi kerjasama yang baik dengan pihak sekolah supaya murid ini dapat datang ke sekolah.
Terima kasih Cikgu. Semoga program kita hari ini berjalan dengan lancar. Okey, sama-sama. Diharapkan hari orientasi yang dijalankan pada hari ini dapat memberi pengalaman awal yang positif kepada semua murid tahun 1. Semoga mereka lebih bersedia, yakin dan bersemangat untuk memulakan sesi persekolahan yang seterusnya. Akhir kata, semoga kita berjumpa di lain siaran TV PSS SK Bandar Tasik Puteri, saluran informasi anda. Bye!